Semua orang dapat soalan yang sama kecuali imposter. Hanger. Silent treatment. Zula, Zula. kita jangan jemput. Kita dengar dulu. Apa tu? Apa tu? Kencing dan seluar. Jangan sabar dulu. Dia tolak kepala. Pukul bahu. Tidur luar 2 malam. Wow, serius tak? Okay, Hanger. Hanger. Okay. 1, 2, 3. Dia sama-sama dulu. Salah. Soalan dia, apa punishment paling teruk kau kena dengan parents waktu kecil? Okay. Sabar. Bagi dia buat cerita. Bagi dia masa. Padahal tak lah you tengok aku jawapan tadi. Tak ada tengok. Weh, aku nampak dia kelip mata jadi weh. Tak, aku Tak, parents dia suruh. Tak, kena marah terkencing lah. Tak ada. Aku dengar hanger apa benda. Dah tak boleh cakap. Soalan kau. Bagi satu benda memalukan yang kau pernah buat masa kecil.